Sebanyak 24,135 kes pelanggaran had laju direkodkan melalui sistem kesedaran keselamatan automatik AWAS di Jalan Kota Baru, Kuala Terengganu di hadapan Istana Negeri di Kota Baru dalam tempoh 17 hari. Jumlah pelanggaran tertinggi direkodkan pada 20 Februari iaitu sebanyak 1,771 kes, manakala jumlah terendah dicatatkan pada 5 Mac lalu dengan 969 kes. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah berkata, kesalahan itu dikesan menerusi kamera awas yang dipasang di FT03 Seksyen 702 Jalan Kota Baru, Kuala Terengganu dengan had laju ditetapkan 60 km sejam. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 15,553 kes direkodkan melibatkan kenderaan dari arah Kota Baru, manakala 8,582 kes melibatkan kenderaan dari arah Kuala Terengganu. Statistik ini menunjukkan kadar pelanggaran had laju yang lebih tinggi dari arah Kota Baru berbanding arah Kuala Terengganu. Berdasarkan analisis harian, jumlah pelanggaran tertinggi direkodkan pada 20 Februari dengan 1,771 kes, manakala jumlah terendah direkodkan pada 5 Mac dengan 969 kes. Secara purata, lebih daripada 1,400 kes pelanggaran di had laju direkodkan setiap hari sepanjang tempoh pemantauan tersebut. Dalam masa terdekat, Negeri Kelantan akan dilengkapi satu lagi pemasangan kamera awas iaitu di kilometer 116 Lebuh Raya Timur Barat iaitu Jalan Jeligeri. Sehubungan itu, pengguna jalan raya dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan bagi memastikan keselamatan semua pihak di jalan raya.